Okey, Assalamualaikum. Bertemu dengan Amu lagi. Hari ni kita nak ceritakan Kita nak sambung cerita yang kita semua tunggu-tunggu, iaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, dikatakan 50 hari ataupun 55 hari selepas peristiwa tentera Abrahah tersebut. Kelahiran Nabi Muhammad ni ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu pertama oleh penduduk Mekah sendiri, sebab ayahnya iaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, orang masyhur, maksudnya orang suka dengan dia. Dia orang jujur, dikenali dengan orang baik lah maksudnya. Dan Sayyidina Abdullah meninggal yang kita cerita pada 2 bulan Aminah mengandungkan Nabi Muhammad SAW. Waktu tu balik daripada berniaga ke Syam, lepas tu singgah di Yathrib dan meninggal di situ. Sambung cerita tadi. Jadi berita tu gegar gempita, maksudnya happy lah kan, maksudnya hanya orang yang bangun lah. Dan antara orang yang bangun ialah namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah Al-Aslamiyah ni dia ni hamba pada Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza ni nama betul dia lah, nama kita panggil dia Abu Lahab. Abu Lahab lah, yang masyhur dengan Abu Lahab. Jadi bila berita tu, bila dia tengok Aminah dia dah mengandung, dah lahir, maksudnya dah lahir, dia gembira dengan hati gembira, balik rumah, bagi tahu tuan dia, sebab tuan dia tu pak saudara kepada Nabi Muhammad. Jadi dia ceritalah, dia kata anaknya Abdullah, anaknya Aminah dah lahir. Gembira, Abu Lahab gembira sangat waktu tu, sebab anak saudara dia kan. Jadi dia terus kata kau bebas, maksudnya dibebaskan Suwaibah. Itu zaman-zaman dulu memang susah sikit lah nak bebaskan hamba, melainkan kalau dia tu orang kaya lah, sebab hamba ni tolong dia buat kerja semua kan. Jadi orang kata bilangan hamba ni menunjukkan dia punya kekayaan dia. Macam banyak hamba, dia kaya dia. Kemudian dia amanahkan Suwaibah untuk menjadi ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah dia ibu susuan pertama Nabi Muhammad selama beberapa hari saja sebelum diserahkan kepada ibu susuan kedua. Kita sambung pada episod seterusnya. Kalau korang berminat nak dengar cerita-cerita sirah-sirah lama, korang boleh tulis komen di bawah. Assalamualaikum.